Boleh tak kau tak gembira sangat? Menyanyikan mati tahu tak? Hai, morning. Hari ni saya pergi sekolah. Hari ni mesti best kan? Betul-betul. Kau ingat kau boleh happy ke? Aku akan buat sampai kau diam. Ada orang bahagia, kita doakan. Tapi ada juga yang rasa tergugat bila orang lain gembira. Aku bukannya kenal dia sangat, tapi tiap kali dia post benda happy, aku rasa macam loser. Aku tak tahu apa masalah aku. Semua benda nak jadi masalah. Harrison kata masa remaja kita mula tertanya siapa aku. Tapi bila dihukum tanpa sebab, kita mula fikir mungkin aku tak layak pun wujud. Dan kita tak beli orang sebab kita benci dia. Kita cuma tak tahan tengok dia nampak okey. Masa kita sendiri tak okey. Jom beli air. Aku rasa aku dah cukup dekat untuk tolong. Tapi bila masa tu datang, aku patah balik. Kita belajar melalui pemerhatian. Tapi belajar tak semestinya bertindak. Kadang takut lebih kuat dari simpati. Okey, hari ini kita belajar darab pecahan. 3/2 kali 7/3 berapa? Okey, 3 kali 7, 2 kali 3. Macam tu jawapan. Siapa boleh jawab? Ain, boleh jawab tak soalan saya? Ain! Kadang-kadang orang cuma nampak masa kita tersentak, bukan masa kita terbenam. Bila otak dah penuh dengan luka, tak ada ruang lagi kita nak simpan itu. Kadang yang kita nak bukan jawapan, cuma ruang untuk bernafas. Bukan semua luka perlukan ubat. Ada luka yang perlukan manusia untuk duduk diam dan rasa selamat. Itu asas untuk jadi manusia semula. Alamak. Aduh. Salah hantar pula. Dalam gelap, semua orang rasa kebal. Tapi satu silap cukup untuk seluruh dunia nampak. Haziq, apa benda yang kau hantar ni? Kau main akaun palsu dekat sekolah? Aku dah lari ni. Haziq ingat dia ghost, tapi lupa dia ada mak. Ain tak lupa apa yang berlaku. Tapi apa dia belajar, tak semua luka perlu dibalas. Cuma perlu jalan keluar.